Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Kali ni kita jalan cari makan dekat sekitar Kajang. Sebab kita nak celebrate. Hari ni adalah birthday Mama. So yang ke tut. Okay. So guys, jom saksikan vlog kami kali ni. Kita buat makan-makan di Bidadari Turun Malam di Kampung Sungai Tangkas. Jom guys saksikan vlog kami kali ni. Kami buat khusus untuk Mama. Sambil itu kita review untuk makan yang kami makan di Bidadari Turun Malam di Sungai Tangkas Kajang. Memang terbaik. Stay tune. Okay guys, dalam ni kita dah settle order untuk makan di kedai ni, Bidadari Turun Malam ni. Pada kami hari ni kira pricey sikit lah sebab ada dinner pun puluh-puluh ringgit je kan. Tapi hari ni dia naik ke 3 angka. Tapi tak apalah sebab hari ni adalah hari special sebab kita nak celebrate birthday Mama. So harap kita buat vlog secara secara ringkas pada hari ini. Harap dia boleh bagi satu kenangan lah kami keluarga. Basically kita nak cerita pasal lokasi Bidadari Turun Malam ni. Kedai dia dah viral dah. Kami je yang terlambat kita datang pun untuk special occasion je. Okay, dari segi parking tadi kita tengok memang parking memang banyak lah. So tak ada masalah lah. Cuma untuk dining kat sini memang sangat-sangat banyak lah. So saya rasa kalau satu masa mungkin boleh maybe kurang lebih daripada 100 packs untuk satu masa. So tak ada masalah. Kami datang hari ni pun kita just walk in je. Mula kami ingatkan kena buat reservation tapi tak perlu. Tapi kalau korang datang untuk buat satu untuk special event memang kena booking dulu lah. First menu kita dah sampai iaitu untuk Alpha Spaghetti Creamy Alfredo ini guys. Okay, insyaAllah kejap lagi Alpha akan buat review. Untuk minuman kami tiga-tiga dah sampai dah. Thai Lam Plum ini guys dah sampai. Okay, ni ice water, air kosong. Yang ini adalah air apple strawberry. Ini adalah air apple strawberry. Ni guys, ni ada ni. Dalamnya ada ni ada strawberry iaitu apple strawberry. Second menu kita mantou spicy buttermilk clam. Okay guys. Okay. Memang portion dia saya rasa banyak guys. Okay. Kalau kita tengok review kat sini, memang mantou spicy buttermilk clam ni antara yang orang kata antara hot seller kat sini lah. Nanti kita akan cuba. Baik bang. Last menu kami iaitu nasi goreng Bidadari Turun Malam. Memang terbaik. Cukup makan guys. Mama, hari ni Alpha nak wish happy birthday kat Mama. Semoga Mama panjang umur. Alpha sayang Mama. Alpha janji akan jadi anak yang baik. Daripada Papa pula buat Mama. So Papa wish Mama good luck, all the best dalam apa jua yang Mama buat. Percayalah, kami sekeluarga memang sayang Mama dunia akhirat. Kita doakan Mama
Moga mama jadi insan yang terbaik, terbilang, berjaya dalam kerja, berjaya dalam keluarga, dan kita hidup sakinah mawaddah warahmah, dunia dan akhirat memang terbaik boh. Ucapan papa dan Alfa untuk mama memang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk beli food semua ni, and then for all the wishes by baby and papa, thank you so much. Semoga doa-doa yang yang kita cakap tadi diaminkan dan balik pada kita semua, insya-Allah. Terbaik bang. Terbaik boh. Doa tak cepat. Sedap. Rasa creamy. Mama nak Telan. Mama nak rasa. Sini. Rasa Sini dia ada masing-masing. creamy Alfredo. Sedap sosnya. Sedap dengan sos mayonis. Apple strawberry. Bismillah. Rasa Bang, rasa air apple dengan ada rasa strawberry sikit-sikit. Lepas tu dia macam berkarbonat. ni buttermilk spicy clam dengan mantol. Okay, kita try dulu Dia mantol dia, roti dia panas cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Sos dia pedas manis. Yang sedap. Lepas tu milky. So guys, memang betul lah dia kata memang terbaik, memang sedap. Kemudian kita rasa sikit clam ni Guys, clam ni banyak. Fresh. Terbaik. Buat review untuk nasi goreng bidadari. Okay. Ni antara dia punya signature dish kat sini. Sekarang tengah hujan lebat. Saya tak tahu macam mana audio. Hopefully audio masih better kerana kami pakai noise cancellation daripada wireless microphone terbaru kami. Hopefully anda boleh dengar suara kami. Okay, sekarang ni saya nak rasa dia punya nasi goreng bidadari. Bismillahirrahmanirrahim. So dia sangat mewah guys kerana ada sotong celup tepung, ada udang celup tepung, ada telur goreng, ada kepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Dia memang sangat banyak. Sedap guys. Memang rasa dia sangat-sangat padu. Rasa dia slightly pedas tapi untuk kanak-kanak masih lagi okey. Mungkin kepedasan dia 2 daripada 5. Rasa nasi goreng dengan dia punya sos dia yang dia bagi. Guys, memang terbaik. Sedap. Korang boleh cuba ni nasi goreng bidadari. Memang terbaik bawah. Cuba makan semua. Terbaik. Guys, sofa pada kami semua, makanan dekat bidadari Turun Malan ni memang tidak mengecewakan. So kalau korang macam hari ni kita buat kita nak celebrate birthday mama kan hari ni kan. So saya rasa memang boleh diadu-adukan. Cuma untuk mantul buttermilk clam ni, portion untuk clam tu sangat banyak. Saya rasa melebihi daripada mantul. So nanti kena order extra mantul. Sebab mantul dia bagi
Berapa dia? 6. 6 tak, dalam 7 ke 8 kot lah. So mungkin kena minta extra mantou ataupun take away sebab memang dah banyak. Creamy kan? Apa pun boleh makan. Mana ada? Okay, ni mama. Okay, sekarang ni saya Selamat pagi. Baik. So ni, dia punya fries dia. Lihat guys, fries ni dah bagi besar guys. Ni apa sudah campur ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi. Kita try satu-satu. Padu boh. Sedap. Kita suap mama birthday girl. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Okay, sekarang kita bagi ni, kita bagi dekat birthday little girl coming soon. Ni bulan 3 guys ni. Apa? Cepat. Tak. Terbaik ya. First vlog kami lah untuk tahun ni. Alhamdulillah kita dah start balik buat YouTube. Hopefully lepas ni kita boleh buat lagi lah. Banyakkan lagi video-video seperti ni. Kata apa, vlog secara santai bersama family. Mungkin kita buat apa, jalan-jalan cari makan ke, atau apa, jalan-jalan pergi bercuti ke, ataupun kita balik kampung ke, wallahu a'lam lah. Doakan kami, moga kami boleh kata apa, boleh buat banyak lagi vlog-vlog yang kata berusulkan family lah, insyaAllah. Doakan kami. Okay, thank you for watching hingga ke akhir rancangan. Rasa anda memang macam biasa saya cakap, sangat kami hargai. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe sesiapa yang belum subscribe lagi. Rasa anda memang sangat-sangat kami hargai. Sehingga berjumpa lagi untuk vlog-vlog yang akan datang, insyaAllah. Doakan tahun 2026 ini adalah tahun untuk kami buat banyak lagi vlog-vlog berusulkan keluarga seperti ini. Thanks for watching. Akhir kata, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terbaik boh. Love sekali. Bye. See you next time.